Nurul, best ke jadi konsultan untuk harta pusaka Islam ini? InsyaAllah best, sebab first kali niat kita nak buat konsultan ini, niat kita untuk berjumpa orang, niat kita untuk membantu orang. Kenapa? First, kita nak berdakwah. Memang kita dekat dalam di dalam dunia ini, dunia yang fana ini, kita nak berdakwah. Okey, saya merupakan pelajar jurusan akaun di UUM Sintok. Tetapi saya dipilih oleh Allah. Saya dipilih oleh Allah untuk melalui jalan ini setelah kematian arwah abah saya. Okey, arwah abah saya meninggal waktu tu kami sekeluarga tidak berapa tahu tentang faraid, tahu tentang hukum Allah, tetapi tidak mendalami secara dalamnya tentang hukum faraid, tentang macam mana nak uruskan, macam mana nak pergi JKPTD, macam mana kita nak pergi nak uruskan satu persatu, macam mana nak kumpul dokumen, macam mana kita nak berbincang, macam mana bahagian faraid setiap seorang. Memang tak tahu time itu. Jadi kami memang blur waktu tu. Dan waktu tu juga kami nak adakan perkahwinan adik saya yang kedua. Abah pergi 17 hari bulan 2, adik saya 17 hari bulan 2 2018. Adik saya nak berkahwin, Aina Syazwina binti Rusmawi, nak kahwin pada 18 hari bulan 3. 17 hari bulan 2 abah pergi, 18 hari bulan 3 2018 Aina nak nikah. Jadi kami kena cari wali lain untuk menggantikan tempat abah. Jadi kami menggantikan, dan adik kami yang bongsu itu satu-satunya adik lelaki kami lepas lulus untuk menjadi wali kepada kakaknya yang nak kahwin ini. Jadi waktu tu memang orang tengah panggil serabuhannya. Jadi saya pun waktu tu saya memang cuti. Suami saya bagi saya duduk kat Terengganu bersama anak saya, 3 orang. Anak kami 3 orang duduk kat Terengganu. Saya cuba untuk uruskan, tapi sebulan tu tak cukup pun. Daripada 17 hari bulan 2 abah pergi hinggalah 18 hari bulan 3 tu. Tak adalah saya terus balik 18 hari bulan 3 tu. Hinggalah adik saya menikah. Saya duduk kat Terengganu, saya duduk dekat rumah mak saya, PJJ dengan husband. Tak cukup pun. Sebulan tu tak cukup, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan ingat sebulan tu cukuplah nak selesaikan urusan harta pusaka. Tak. Nak bincang lagi, nak kumpul dokumen lagi, nak cari geran kat mana lagi, nak bertanya lagi, nak buat urusan, nak isi borang lagi. Benda tu tidak semudah yang kita lihat. Bila meninggal kan ada faraid. Tak semestinya macam itu, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak dan tidak. Jadi kita kena uruskan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sekiranya ia berlaku kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan dan puan-puan rasa berminat untuk menjadi konsultan seperti saya, bolehlah kontak saya di bio saya. Sebab ini adalah medan dakwah kita. Syaratnya tuan-tuan dan puan-puan minat untuk belajar matematik. Itu yang penting. Sebab bila kita jumpa orang, kita akan mengira depan orang tu. Kita akan buat pengiraan faraid. Jadi kita kena tahu sikit basic untuk matematik. Tak tahu semua, tak apa, kita boleh belajar. Sebab benda ni, faraid ni kita boleh belajar. Tapi kita kena ada minat. Minat untuk belajar matematik, belajar untuk mengeluarkan fatwa. Sebab apa nak keluarkan fatwa? Bila orang tanya kita, si mati ni ada isteri, lepas tu dia ada anak, isteri dapat berapa? Dapat 1/8 ke dapat 1/4? Dapat 1/8. Kita kena tahu untuk keluarkan fatwa. Fatwa tu bukanlah kita menjadi mufti, bukanlah kita menjadi orang yang keluarkan fatwa kat peringkat yang tinggi tu. Fatwa untuk klien kita.
keluarkan keputusan daripada kes klien kita itu. Jadi yang utama adalah kita niat memang untuk berdakwah di jalan Allah ini. Yang kedua, kita memang kena ada basic matematik. Kita kena minat sikit lah. Jangan kata tak boleh belajar matematik yang pening kepala. Tak boleh. Tak boleh. Kalau untuk menjadi konsultan harta pusaka ni, memang kena tahu sikit basic tentang matematik. Dan seterusnya, kena ada niat untuk belajar dan terus belajar. Sebab dalam urusan harta pusaka ini, kes orang ini berbeza, kes orang ini berbeza, kes orang itu berbeza, kes saya berbeza, kes tuan-tuan dan puan-puan berbeza, kes orang lain semua berbeza. Sebab kita akan keep learning, kita akan sentiasa belajar dan belajar dari hari ke hari, insya-Allah. Dan satu lagi, masa kita fleksibel. Masa kita urus masa kita. Saya urus masa saya. Saya urus masa bila nak pergi ambil anak saya ke sekolah. Saya urus masa saya untuk jumpa klien saya. Saya urus masa saya untuk jumpa dengan downline saya. Saya urus masa untuk bagi kelas kepada downline saya. Jadi itu adalah urusan kita. Urusan kita, dan kita yang tetapkan masa kita, sebab ini dikira seperti owner business. Kita seolah-olah bisnes kita untuk menyebarkan ilmu dan berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat, bolehlah hubungi, bolehlah tekan bio saya. Insya-Allah As-Salihin Trustee Berhad setiap minggu adakan kelas, dan As-Salihin Trustee Berhad adalah company yang sentiasa membantu kita sebagai konsultan, sebab kita adalah satu syarikat yang telah lama bertapak di Malaysia ini, iaitu selama 21 tahun. Dan kita memang profesional, kita memang telah establish, kita memang telah ada nama di dalam Malaysia ini. Insya-Allah, dengan adanya panel-panel syariah yang profesional, yang bertanggungjawab, kita buat dokumentation adalah berdasarkan hukum syariah dan bukannya sembrono, bukannya ikut suka kita je nak buat dokumen. Tidak. Okey, kalau berminat boleh tekan di bio Nurul Syazwani binti Rosmawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.